Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPN 2022, kertas 2 soalan 4. So tajuk dia ajanjang. Soalan ini saya sudah ubah So diberitahu kami dalam suatu janjang geometri, hasil tambah bagi 4 sebutan pertama lah, ada 16 kali hasil tambah bagi 4 sebutan yang berikutnya. Dia suruh kami lepas tu dengan keadaan A lebih besar sifar, A lebih besar sifar. Dia suruh kami tunjukkan nisbah sebenarnya adalah 1/2. So hasil tambah bagi 4 sebutan pertama iaitu S4 sama dengan 16 kali hasil tambah bagi 4 sebutan yang berikutnya. Bermaksud dia dari sebutan ke-5 hingga sebutan ke-8. So bermaksud S4 sama dengan 16 S8 tolak S4. Okay, so sini kamu boleh guna formula. Nak guna mana-mana formula pun boleh. So R minus power 4 minus 1 per R minus 1 equal to 16. This one is A R power 8 tolak 1 per R tolak 1 tolak A R power 4 tolak 1 per R tolak 1. So sini kamu akan dapat R power 4 minus 1 sama dengan 16 R kuasa 8 tolak 1 tolak R kuasa 4 tambah 1. So R kuasa 4 minus 1 equal to 16 R power 8 minus 16 R power 4. So sini kamu rearrange jadi bentuk macam ni. So factorize 16 R power 4 minus 1 R power 4 minus 1 equal to 0. So R power 4 equal to 1 per 16. R power 4 equal to 1. So R lebih besar bersifar, R sama dengan 1/2. R lebih besar bersifar, R equal to 1. Tapi ini diterima tak? Okay, kalau katakan R sama dengan 1 lah. Okay, dia beritahu kami hasil tambah bagi 4 sebutan pertama. Sekarang kami fokus pada bilangan sebutan. So sini ada 4 sebutan kan? Okay, maksud dia cakap ialah 16 kali hasil tambah bagi 4 sebutan yang berikutnya. Sini pun 4 sebutan juga kan. So kalau bilangan sebutan mereka sama, so bermaksud hasil tambah mereka pun sama kan. Tapi sini ada 16 kali. So bermaksud ini tidak diterima. So bermaksud A equal to 1/2. Okay, seterusnya diberi bahawa beza antara sebutan ke-4 dan sebutan ke-8 ialah 1 to 0. Okay, dia minta kami cari sebutan pertama tu. Okay, so dia beritahu kami A lebih besar sifar. Lepas tu A kamu sudah dapat 1/2. Dengan kata lain, semua sebutan dalam janjang geometri itu adalah positif. Okay, dengan keadaan nilai dia semakin menurun. Okay, so bermaksud sebutan ke-4 adalah lebih besar daripada sebutan ke-8. So bermaksud T4 minus T8 equal to 1 to 0. So bermaksud AR power 3 tolak AR power 7 equal to 1 to 0. R kamu sudah ada, ganti ya. Okay, so sini kamu ganti ke sini sama dengan 1 to 0. So bermaksud 15 per 1 to 8 A equal to 1 to 0. So A equal to 1024. So B2 hasil tambah ketertinggaan guna formula sajalah. S infinity sama dengan 1024 per 1 minus 1/2 equal to 2048.